Saya nak ucapkan terima kasih kepada customer saya atas kepercayaan dan amanah untuk info customer saya ni mai daripada Kulim, daripada Lunas, baru ni yang mai daripada Baling. Terima kasih dan saya menghargai di atas masa dan pengorbanan hampa dan serta kepercayaan untuk datang ke kami. Dan mari dekat sikit, macam biasalah kita dah turun dah ke box dia dan kereta ni dia mengalami masalah di bahagian gear D. Masuk gear D tak berlaku pergerakan. Box Proton Preview yang kita buka tadi tu. Dan isu dia di mana? Gear D jadi kosong, gear D jadi berat dan tak bergerak. Isu dia di bahagian Cooper. Cooper di bahagian primary yang dah bercalak, nampak tak ni? Dan macam mana keadaan Cooper yang elok? Cooper yang elok rupa dia macam ni. Ni sedikit ilmu lah kita kongsi kan. Pakai kongsi ya. Dan Cooper ni duduk di mana? Cooper ni duduk di dalam primary. Dan di manakah primary? Inilah primary. Di dalam gearbox hampa. Dan inilah secondary. Dua komponen ni akan berhubung rapat. Dan inilah belting ataupun rantai di dalam gearbox. So, adakah kita akan tukar Cooper tu baru? Tidak. Kita akan tukar seketul primary untuk memanjangkan lagi jangka hayat gearbox hampa ni. So, kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang mengalami masalah yang sama lagu ni juga, jemput datang cari kami dekat mana? Di AYD balik Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong repost video ni dan tolong save video ni sebagai sumber rujukan hampa. Terima kasih. Assalamualaikum layan.